Ratusan rakyat Indonesia berpusu-pusu membeli emas berikutan kemerosotan nilai mata wang dan kejatuhan pasaran saham. Tapi macam mana warga Indonesia yang berada di Malaysia nak beli emas? Jom saya terangkan cara mudah nak beli emas di Public Gold. Selain Malaysia, Public Gold juga ada cabang di Indonesia. Cabang Jakarta, cabang Bandung, cabang Yogyakarta, cabang Banjarbaru dan cabang Surabaya. Bermakna sekiranya anda menabung emas di Malaysia, anda boleh memilih sama ada nak keluarkan emas fizikal di Malaysia ataupun nak keluarkan emas fizikal di Indonesia. Dengan akaun emas Public Gold, anda boleh menabung emas minimum RM100. Produk yang boleh dikeluarkan adalah gold bar dan juga dinar emas, ketulinan emas 999.9 ataupun orang Indonesia popular panggil emas batangan. Pendaftaran akaun mudah saja, pendaftaran gratis, perlukan nama penuh, pasport ataupun boleh gunakan kad pengenalan Indonesia, email dan juga nombor telefon. Kaedah bayaran boleh pilih sama ada menggunakan FPX online banking ataupun boleh menggunakan kaedah manual, bayar gunakan mesin ATM deposit atau apa-apa saja asalkan duit masuk ke akaun bank Public Gold. Boleh tekan link di bio saya ataupun di mana-mana link yang saya tinggalkan. Tekan register akaun emas Public Gold. Di bahagian ID type boleh pilih pasport atau foreign ID. Jom kita mulakan tabungan emas, selamatkan simpanan kita daripada inflasi, kejatuhan nilai duit dan sebagainya. Jom kita simpan emas.